أسعد الله لو يجي جدة حبيبي حبيبي عندي بشط البحر وقت المغيبي كان أخلي شطها جنة هوانا هوانا واركب أمواج البحر معها وغيبي أسعد الله لو يجي جدة حبيبي حبيبي. Dah tak boleh. Sini masih boleh. Wah, sini tak payah lesen. Saya bawa ni untuk apa tau? Picit muka dorang. Petang-petang begini saya di Jeddah. Di tepi-tepi jalan raya ni ada sebuah restoran. Makanan ni pun cukup pada saya murah lah. Satu teh tarik ni yang dijual harganya RM2. RM2. Maknanya 70 ikut duit Singapura ni dalam 75 sen. Saya order burger. Burger. Dia buat pun panas-panas ni. Okey. Saya nak mencuba. Saya letak cili lah. Ni apa? Saya minta daging. Isi daging. Pip. Tengok, lihat. Saya terjumpa mak saya. Tapi mak saya tak nampak saya ni sekarang. Kan orang. Okey. Jadi ni burger daging. Nak duduk sini. Beginilah kehidupan di Jeddah. Di Jeddah, di Arab Saudi. Jalan-jalan cek makan di tepi jalan. Saya tak biasa di Jeddah ni. Kalau hidup di Qatar 2 tahun dah biasa ya. Ini petang-petang di Jeddah. Makanannya pun murah. Murah banget. Ini teh tarik dah harga RM2. Kalau tukar duit Singapura tu dalam 75 sen. Boleh lah, alhamdulillah. Okey. Ini bakso. Bakso mi. Nampak? Lumayan juga ni. Harga ni sekitar kalau duit Singapura $4.50. Ini kedai dia. Toko dia. Ayo Pakcik, bakso, ayo rupiah bisa bayar Pakcik. Dia cakap kalau tak puas hati, tak enak ataupun tak, anda mungkin nak pulangkan balik pun boleh. Tak perlu nak bayar. Jadi sambil menunggu burger saya, okey. Lupa saya nak terangkan ini spray ni. Okey. Saya ada letakkan air yang berisi di tempat Rasulullah pernah berludah di perigi ni. Nama susah sangat saya nak ingat. Birahman, something like that. So apa yang terjadi waktu di perigi tu, saya nampak unta dari padang pasir merayau-rayau di sekitar tu, di tepi perigi itulah. Jadi saya siapkan botol. Ini perigi untuk anda yang ada penyakit, macam-macam penyakit lah. Tempat ni yang saya tahu ni refer dari Ustaz Ilyas Kazim dari Kuala Lumpur. So saya buat ni spray. Ni untuk kulit. Mengenai kisah cerita perigi ni
pernah diracun oleh seorang wanita keturunan Yahoo. Anda tahulah pasti is the girl. Jadi Perigi ni telah diracun di rumah sahabat. Apa yang Rasulullah buat, baginda meludah di dalam Perigi itu untuk menjadikan obat. Obat itu senantiasa ada, dan seperti air Perigi itu mencurah-curah seperti air Zam-Zam. Jadi ramailah umat Islam yang datang ke situ, bawa botol-botol. Saya bawa beg saya sendiri penuh dengan air Perigi. Saya mandi, air terlalu sejuk. Kalau minum ni apa tu? Saya minum, saya bawa macam ni lidah saya. Apa-apa jenis penyakit sudah tentu insya-Allah akan pulih. Tak percaya tanya Ustaz Ilyas Kazim. Kerana saya ingat dia kena sihir dan kulit pun teruklah. Situlah. So sambil saya menantikan, saya ceritalah ni. Sebenarnya saya buat ni untuk jalan-jalan cek makan, bukan untuk menceloti. Ya. Di kota inilah aku duduk termenung sambil bersantai. Inilah kota Jeddah. Kota Jeddah. Mana-mana aku pergi makan, banyak makanan murah-murah. Kucing juga pun dapat makanan. Bakso dan makanan sedap. Burger pun sedap. Petang-petang bersantai. Lihat ni. Bendera Arab Saudi. Mereka akan menyambut hari kemerdekaan orang. Kalau di Singapura tu dikatakan National Day. Beli lagi satu kebab ayam. Tadi dah makan bakso, ini kebab ayam. Saya pernah ke Wifi. So murah harganya. Kebab ayam. Kebab ayam style Arab. Memang ori ni ayam Arab. Ini tak ada jual. Ini khas untuk saya sendiri ya. Ini memang tak ada jual. Nampak tu, isi dia tu merah-merah. Oh, mantap. Parfum. Murah. Tengok semua sudah kenyang. You spray sana, spray sini. Saya belum makan, saya pun kenyang. Mati Tok Harun. Mati ha? Merah biru ke apa asal eh? Pakcik Tok Harun. Tok Harun mana ha? Makan. Aduh. Dipaksa diri. Tak mau.
Sambil saya minum kopi, ada juga orang-orang datang. Tak mau. Saya di Jeddah. And then Jeddah you aja get by. Ini jual sana, jual sini. Saya tak ada. Tamu. Inilah kehidupan di tak sempat ya. Udah ada di rumah, udah punya. Tamu Encik ni. Saya duduk ada macam-macam jenis orang ada. Ada. Spray ya. Penat nak sayang. Berapa banyak kali datang? Diorang tak tepi jalan ni. Berapa banyak kali datang? Itulah ceritanya jalan-jalan cek makan di Jeddah, Riyadh. Dan peliknya mereka ni orang-orang Arab semua berbahasa Indonesia. Jumpa lagi guys. Mana dia? Mana? Jumpa saya. Oh, ini dah.